9 kilo dah masa 2 bulan lebih. Banyak tu. Kalau period yang okey, tiba-tiba je dia jadi tak okey, mesti ada something yang trigger. So apa benda yang trigger tu? Most of the time memang berat badan lah. Buat BMI 37. Obese lah. Inositol is untuk PCOS yang jenis rintangan insulin. Awak ada rintangan insulin, dia akan work lah. What if it's not? Rupanya awak masalah thyroid. Hypothyroid boleh jadi naik berat, dia jadi tak okey. So kita kena tahulah apa masalah awak ni sebenarnya. Hormon test lah. Thyroid saya refer pergi pakar endokrin. PCOS yang kita boleh rawat. Kalau rawat PCOS, kita rawat dari pelbagai sudut. Bukannya rawat dari segi inositol sahaja. Inositol tu suplemen. PCOS perlukan medication and supplement. Tapi inositol tu dah betul lah dia folic acid, CoQ10, D3. Awak dah nak kahwin kan? Ambil je dari awal, tak ada masalah. Medication is awak perlukan ubat hormon, ubat rintangan insulin, metformin. Kita rawat accordingly lah. Berdasarkan apa masalah hormon tersebut. Sebelum dia datang PCOS, awak pun mesti PCOS juga tak. Semua orang lain-lain. Hormon berbeza. Boleh jadi awak tak ada PCOS pun, tapi berat badan yang betul-betul directly effect kepada awak. Kita rawat berat badan. Memang sekarang ni common untuk orang ada PCOS, tapi not everyone akan ada PCOS. Boleh jadi awak bukan. Betul. Kenapa PCOS ni macam menjadi-jadi kan? Sebab gaya hidup, corak pemakanan, sedentary. Sedentary tu tak aktif lah. Sampai dah tukar nama tu kan, tukar jadi PMOS.